Kalau dia sampai sana, sampai sini kan, itu 20 tahun ke 10 tahun ke 50 tahun pun tarhalnya ini sikimnya hal 100%. Saya boleh confirm. Ini taralnya. Bila kita ada macam itu cemen kan, itu atas naik ke bom cemen. Tapi kalau air sudah simpan lama kat situ macam mana? Bukan lama Mia. Dia kalau sampai pun saya itu TT ni sampai sini saja. Ini 1 inci 2 inci saja. Bukan ini. Betul. Mahmud. Bukan Mahmud. inci, Mahmud. Mahmud, ini saya rekod tau. Berapa inci? 1-2 inci saja macam. Okey, saya bagi you video. Ini dalam semua adalah bos. Tiba yang mau atas kutub dulu mah. Kenapa kutub bawah? Atas kutub dulu, bawah tak payah kutub. Itu dalam kalau sekarang ada air, itu di sini memang tak boleh pakai ini. Macam mana saya tak sakit hati bang? Abang faham masalah dia sekarang. Kalau abang tahu sudah, kalau orang tak tahu. Itu masalahnya kalau tuan rumah tak tahu. Ini simpan sampai mati yo. Nanti ya, nanti ini walau sudah lusa. Pemanggil pertama daripada Punta Abdullah dapat cawan Bapak KFM. Kita cari pemanggil yang kedua. Tahu lari? Kau nak lari macam mana lah? Kau bukan lari, mengetut. Lari pun ketegang, ketegung. Sampai kulit durian ni sebelum kau bocor. pagar. Penuh. Okey. Tak cut bocor. Penuh air. Tak cut. Saudara warung Bapak KFM dibuka 3 kali seminggu sahaja, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Mana air tu masuk? Saudara Jumaat, Sabtu dan Ahad sahaja. Minggu ni 1 hari bulan, minggu depan ni, minggu ni lah 1 hari bulan. Mana air masuk? Ada reunion apart di sini hari Sabtu. Tapi anda boleh datang lagi, tak ramai sangat lah. Tak lagi dari biasa. Malam minggu saudara. Jumaat malam Sabtu pun boleh datang. Ahad malam Isnin pun boleh datang. Jumaat malam Sabtu kita tutup sampai pukul 1. Pasal besok tak sekolah. Malam minggu, malam muda-mudi, kuda-kudi kita tutup pukul 1. Pasal besok tak sekolah. Hari Ahad tepat pukul 12 kita tutup. Tapi masih lagi boleh bersantai di warung. Pengajaran tau. Lain kali tak mau buat macam ni lagi dah. Buat betul-betul. Bukan. Okey, saya cakap hijau ya. Jangan. Ini barang kita belum lagi settle, belum lagi atas tutup kan. Sudah mau stop kita lari betul kan. Masih datang ke stop. Lepas tu ada hujan kan. Itu hujan bukan kita punya tangan mah betul Bukan kan. hari tu tak bagi hujan. Bukan. Saya cakap itu belum tutup. Kita belum siap mah. Sudah orang datang stop mah betul kan. Betul. Kita punya kerja belum siap mah. Kalau kita sudah stop, kita taruh bikin ada hujan masuk air itu bukan saya punya hal mah betul kan. 17 November yang saya dah tanda tu masuk air. Sebenarnya yang hulu tepi ni sebenarnya atas pun dah glue. Okey, ni daripada atas. Okey, ni atas. Ni. Tu sudut pandangan atas. Kalau tengok bawah, bawah pun dah glue. Sini pun dah glue. Okey. Sini pun dah glue. Ni besi air yang keluar sini kan. Okey. Bawah sini. Bawah tak adalah. Atas. Kenapa tutup tahu? Saya ini mesti mau kasih tutupnya, tak mau kasih lubang lampa apa-apa. Oh. Sebab mau bagi cantik. Saya punya tim saya panggil dia cakap, okey, sini kasih tutup, nanti sana tutup, macam cakap lah kan. Ya. Betul kan? Memang ini macam kita jalan mah. Ya, betul. Dia jalan sampai mau tutup sini mau stop. Kita mau bawa apa? Salah you lah. Salah pekerja you Bukan, lah. saya salah majari. Salah kita. SOP tak ikut. Dia tiba-tiba datang macam mana? Macam mana tiba-tiba datang kita macam mana mau bikin siap? Bukan. Okey, besi 1 2 3 4. Atas ni sebenarnya dah glue dah. Okey. Ni dah glue dah. Tepi sini pun dah glue. Tepi belah sini pun dah glue dalam tu, tepi. Jadi atas ni semua dah glue. Tengok. Yang ni
Ni pun dah glue. Okay, kita pergi close up. Bukan tutup bawah dulu. Saya cakap, panggil ini cuma kasih tutup dulu. Macam Buddha, dia tengok senang mana dia jalan dulu lah. Nanti dia naik atas mah. Bawah dia kerja siap baru naik atas mah. Itu jam sudah stop mah. Kita mau buat apa? Okay. Sini dah glue. Okay. Atas ni pun dah glue. Tepi sini pun dah glue. Baik. Bawah sini. Bawah sini pun dah glue. Semua atas ni pun dah glue. Ni. Ni. Pun dah glue. Keliling sini pun dah glue tepi. Tepi sini dah glue. Sini pun dah glue. Tu dah glue dah. Cuma sikit. Ni sikit bukan lubang. Tu bukan lubang. Oh, yang sikit tu je bukan lubang. Tapi dah glue. Sebelah sini, sebelah dalam ni pun dah glue. Sekejap, saya pusing kamera. Pak. Tu pun dah glue. Jadi atas ni semua dah glue. Semua dah glue cantik. Sebenarnya atas dah glue. Bawah pun dah glue. Tapi bila atas dengan bawah dah glue, macam mana air boleh masuk? Nombor satu, macam mana air boleh masuk? Sebab bawah dah glue, atas pun dah glue. Macam mana air boleh masuk? Dan bila air ni masuk? Air ni masuk bila? Sebab bawah dah glue, atas dah glue. Air ni bila masuk? Sebab pekerja dah balik cuti. Sebulan tak buat. Maksudnya sebelum balik cuti, pekerja besi dah komplit dah. Tutup kerja dah betul dah. Tutup bawah, tutup atas. Jadi soalan dia, macam mana air boleh masuk? Dan bila air masuk? Jadi tadi tu saja je saya cakap atas tak glue. Tapi saya tak sangka pula yang tukang besi dia percaya yang atas ni tak glue. Sebenarnya dah glue dah. Saya sebenarnya sengaja buat macam ni sebab nak tahu tukang besi apa alasan dia. Kat sini bos boleh tahulah nak percaya tukang besi ataupun tuan rumah. Saya sebenarnya nak dengar je apa alasan masing-masing. Bos sudah dapat kan?